special you, kain Vietnam ni you boleh jahit dua. Belakang, depan dia tak ada macam terbalik you. Bidang kain, bidang 60, tak ada kaki. Corak dia fully, dia tidak berkaki. Okey ni. Kurung moden, kurung riau, kurung pahang, maxi, jubah semua boleh sign, tidak berkaki. Nak jahit macam mana, dua-dua boleh sign macam ni. Okey ni. Dua-dua boleh you nak ikut you tahu nak jahit terai ke, lembut ke, terpulang deh. Ira tunjuk you paling dekat sayang. Ira nak suruh you tengok. Paling dekat. Dia dah siap potong tau sayang tahu. Dia dah siap potong bidang kain, bidang 60 sayang. Grey ni kalau bagi mak pun Ira syorkan sayang. Sangat cantik ni. Ni. Okey nampak dah you? Nak buat lembut, yang ni. Nak buat janggut sikit, ambil yang terang sikit you boleh. Warna grey agak sangat cantik, warna pastel. Kau tengok Ira pegang. Tengok dulu yang Ira pegang kelembutan kain dia. Ira nak cerita dekat you kelembutan kain dia kak. Ira jahit yang ni Ira jahit macam ni. Kalau yang ni dia muda lagi. Perasan tak? So Ira pakai macam ni.